gunakan mikrofon boleh? Boleh. Yang belakang boleh dengar ke? Boleh. So, okay, saya mula dengan speech. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Isbaran Anlaki Sarwanan dan korang boleh panggil saya Ish. Saya dari FTMK. Korang boleh panggil saya apa? Ish. So, masuk teruslah Ni, saya nak tanya korang satu soalan. Agak-agak siapa ni? Ish. Ada awal sangat Okay, betul. So, ini adalah Ish. Ni saya waktu saya umur 4 tahun. Korang nak tahu tak cerita di sebalik gambar ni? Nah. Okay, nampak muka pun ganas lah waktu ni. Ganas. Sebab apa? Sebab kali pertama saya masuk pertandingan karate dan saya menang tempat ketiga. Tepuk tangan sikit lah. Tempat ketiga daripada 4 orang lah. Tapi tak apa. Kita teruskan kepada next. Saya lah. Alright. So, memang skor habis lah saya rasa. Tapi dari dulu sampai sekarang macam-macam saya dah kena panggil. Disappointment tadi cakap. Tapi itulah bodoh, gagal, pemalas. Saya rasa daripada semua tu hanya satu je lah yang betul, pemalas lah kot. Tapi selain dari tu saya dah hadapi macam-macam cacian, kematian. Sebab apa? Sebab kesilapan yang pernah saya buat. So, walaupun saya buat berbagai jenis kesilapan dalam hidup saya nak cakap tentang satu benda dalam hidup pada hari ini, iaitu kesilapan boleh menjadi batu loncatan ke arah kejayaan. Macam mana? Apa yang kita perlu buat jika kita membuat kesilapan dalam hidup kita? Kita perlu belajar dari kesilapan itu. Saya yakinlah memang sudah 3 orang termasuk saya dah bahas tentang kesilapan. So saya yakin memang semua pernah buat kesilapan dalam hidup, betul tak? Betul. Biasalah benda tu. Apa yang kita akan rasa bila kita buat kesilapan? Merasa macam dunia kita hancur. Kita rasa macam kekecewaan. Rasa macam memang tak ada apa lagi dah yang kita boleh buat. Tapi bila kita membuat apa-apa kesilapan, first things first, macam apa yang sahabat kita kata tadi, kita kena belajar dari kesilapan kita. Kalau lah contoh, kita nak biarkan kesilapan tu makan dalam diri kita, sampai bila pun kita takkan boleh hadapi, lepas dari kesilapan tu. Alright, next ni. Seterusnya, apa yang penting bila kita melakukan kesilapan? Apa yang menjadi penentu kalau kita melakukan kesilapan yang boleh membantu kita ke arah yang lebih baik? Pilih persekitaran yang betul. So, boleh kata ini adalah persekitaran saya. Boleh tengok dekat bawah tu dari saya kecil, masa saya sekolah rendah. Atas tu baru-baru ni lah, baru saya penyertai A-Camp. Ni waktu saya sekolah menengah, di tengah ni kawan saya yang bantu saya buat bisnes. Ni kawan saya yang selalu saya lepak, itu adalah lecturer. Semua ni adalah persekitaran saya. Semua ni adalah rakan saya, semua ni adalah suasana saya yang bantu saya membesar, grow lebih baik dalam masa yang akan datang. Apa yang mereka buat kepada saya? Daripada mereka mengingati kesilapan saya, mereka mengingatkan diri saya. Apa diri saya? Apa yang boleh saya jadi? Apa potensi saya? Kalau kita pilih persekitaran yang salah, apa yang akan jadi? Orang yang kita rasa kawan kita sendiri akan jatuhkan kita. Mereka yang buat kita kecewa, mereka yang buat kita sedih. Jadi pilihlah persekitaran yang betul. Dan yang ketiga, yang saya rasa paling susah bila kita melakukan kesilapan, maafkan diri anda sendiri. Yang paling penting inilah, kadang-kadang kita melakukan apa-apa kesilapan. Contohlah kita buat kerja sekolah. Contoh kita tikam belakang kawan kita sendiri kadang-kadang tanpa kita sedar. Kadang-kadang kawan tu sendiri dah maafkan, tapi dia tak mampu untuk maafkan diri kita sendiri. Andai kata kita tak maafkan diri kita sendiri, yang dulu kan kita dulu, kita takkan boleh berubah jadi seperti mana kita ada sekarang. Jadi sentuh hati anda. Kalaulah anda melakukan apa-apa kesilapan pada masa lalu, tolonglah maafkan diri anda sendiri. Beri peluang kedua kepada diri anda sendiri.
walau jatuh 7 kali, biar bangkit 8 kali dalam hidup ini. Kita akan hidup, nampaknya rata-rata sini lelaki lah, so saya boleh kata kita akan hidup sampai umur 70 nanti. Tapi dia kata, andai kata bila kita gagal, bila kita buat kesilapan, kita tidak mau bangkit lagi. Kita tidak terima kesilapan kita, kita tidak hadap kesilapan kita, maka sampai bila-bila kita tak boleh percaya. So hadirin hadirat sekalian, saya nak cabar anda semua. Bila anda balik hari ini, saya nak cabar anda semua. Hadapi kesilapan kamu, belajar dari kesilapan kamu dan berjaya dari kesilapan kamu. Gunakan kesilapan kamu sebagai batu loncatan untuk kamu berjaya suatu hari nanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan sesi TED Talk.